Bayangkanlah, dalam media sosial hari ni, sakit tak sakit, cuba kita baca komen. Yang mengutuk tu kita stres, baca stres, kena kutuk pun stres. Ya Allah. Tengok, letaklah gambar seorang pemimpin, tak kisahlah parti mana, letak muka je, jangan tulis apa-apa. Beliau adalah pemimpin tak payah, letak muka je, post, tengok komen bawah, kepala bapak semua keluar. Mati lagi baik, tak guna, anak haram, semua keluar. Datanglah AJK Masjid Alam Impian ni, bagi komen. Alangkah baiknya kita menulis yang baik-baik. Bukankah Nabi telah berpesan, kalau tidak ada perkara baik yang ingin kamu ucapkan, lebih baik kamu diam. Itulah sebaik-baik akhlak. Sekadar mengingatkan, AJK Masjid Alam Impian. Bawah tu dia reply, sudahlah kau pun sama, kepala bapak semua dia pula dapat.